Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni guys, saya nak ambil buluh. Nak buat ikan pansuh guys. Hari ni. Okey guys. Banyak buluh lemang atas ni guys. Buluh pansuh. Kita cari yang besar-besar tu. Okey guys. Ni buluh kita dah siap tebang tadi dekat atas. Sekarang ni kita nak potong dia pendek sikit. Yang ni kita dah siap potong tadi. Ni besar guys. Ni buat pansuh. Mantap guys. Besar, saiz king. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Petang ni kita nak pergi mana Putih? Rumah nenek. Rumah nenek nak buat apa? Nak buat ikan pansuh. Kita nak buat ikan pansuh dekat sana. Okey. Okey guys, kita dah nak sampai Kampung Rayu Melayu. Ni dia guys. Okey, kita dah sampai guys. Okey guys, hari ni kita nak pansuh ikan 3 menu hari ni. Kita nak pansuh ikan dalam buluh. Kita ada 3 menu ikan. Ni. Pertama, ikan baung. Ni ikan baung sungai ni. Yang kedua guys, tengok. Patin. Yang ketiga, ikan sultan guys, ikan sultan. Ni saya nak tunjukkan bahan-bahan dia. Ni bahan-bahan dia. Tengok. Ada serai, halia, bawang. Yang ni lain. Asam keping, serai, leyak, bawang. Yang ni kita dah aduk. Ada bunga kantan, halia, bawang. Ni apa ni? Pucuk singkil ni, pucuk singkil. Kita ada campuran dengan sayuran juga. Umbut kita campur. Kita masak lemak umbut, sayur umbut. Umbut kelapa guys. Tengok, nanas ni kita campur dengan ikan. Nanti kita tengok ikan apa yang kita campur nanti nanas ni. Yang ni ikan jan masin. Kita campur dengan umbut. Umbut ni. Umbut kelapa. Masak lemak. Nanti kan video saya. Okey guys. Kita nak masukkan bahan-bahan dia. Ni. Nak masuk bahan-bahan dia guys. Ni ikan baung tadi. Okey. Ni ikan patin. Bahan-bahan dia. Ni ikan sultan guys. Ikan sultan. Lepas tu kita masuk ni garam, micin, serbuk perasa. Ikut dia punya rasa lah. Siapa yang nak masin, masin. Siapa yang tak nak masin, dia simpan sikit. Tapi wajib masin sikit lah sebab dia masuk dalam buluh tu. Kena masin sikit. Ni guys. Kalau tak masin nanti tak sedap. Ni serbuk perasa. Serbuk perasa. Sebab buluh tu dah ada air dia sendiri. Kalau kesimpan sikit nanti tak ada rasa. Ni Haji ya. Haji sikit lah nanti. Okey. Kita aduk-adukkan dia guys. Bagi dia serasi dulu. Bagi dia sebati lah. Bagi dia sebati dulu guys. Bagi dia sebati. Ni lupa ni satu. Ni pucuk singkil. Pucuk singkil. Kita kena bagi dia rasa wangi lah, wangi sikit. Okey. Kita cuba dulu guys. Tak cuba tak tahu. Dah cuba baru tahu. Ni dia guys. Padu dia. Kita gaul-gaul dia dulu bagi sebatil. Lepas tu kita masuk dalam buluh.
Okay, kasih dia perap dulu lah. Kasih dia dalam 5 minit. Padu ni guys. Ni pucuk singkil guys, jangan tak tahu pucuk singkil. Okey guys, sekarang ni kita masuk ikan dalam buluh. Tengok guys. Kita masuk ikan ni guys. Masuk ikan. Masuklah bahan-bahan dia. Padu ni guys. Betul-betul padu lah. Okey guys, kita sumbat dengan daun bandung. Daun ubi. Ini tak apa, kita sumbat saja. Pakai daun ubi ni. Simple saja, simple saja. Simple saja guys. Okey, satu dah siap. Yang kedua. Ni, kita masuk ikan patin. Patin. Okey. Sama dia. Gampang dari dulu juga. Okey guys. Ni yang ketiga. Ikan sultan. Ini simpan asam peteng sikit, masukkan. Biar dia agak asam manis sikit. Itu lagi ni. Lagi ni. Okey. Ni kita pun nak masak dalam buluh sayur umbut ni. Kita try masak dalam buluh. Umbut ni. Try masuk dalam buluh. Umbut kelapa.
masin. Ini pulau tu. Itu dia. Okey. Kita campur 3 jenis ikan. Kita try ya, jangan tak try. Ikan sultan, ikan patin, ikan baung. Kita campur sekali lagi ya guys ya. Nanas. Ni nanas guys, campur. Lepas tu kita dah gaul tadi, masukkan dalam buluh. Siap. Okey guys. Menu kita yang terakhir. Sayur umbut dengan ikan masin. Masak lemak. Okey. Ikan masin guys. Masuk dulu. Sayur umbut. Baik, di sini. Ni kita kena masuk dia guys. Dia cabik dia punya mulut. Dia ada rasa guys, cabik. Bahan-bahan dia. Try guys, jangan tak try. Tak try tak tahu, dah try baru tahu. Kita masuk santan. Masuk santan guys. Okey guys. Nanti kita tutup guys. Tunggu air ni mendidih. Okey guys, ikan kita dah masak guys. Kita lihat nanti. Okey guys. Tengok. Panso kita dah dah masak guys. Padu-padu lah guys. Ikan 3 campuran ikan. Ikan baung, ikan sultan, ikan patin, campur nanas. Padulah. Itu lagi api. Putih dia punya isi guys. Mantap lah. Okey guys, ni yang kedua. Tengok ni guys. Ni sayur umbut campur ikan masin, masak lemak. Padu lah guys. Tengok. Mantap. Okey. Ni bulu kita yang ketiga. Sengaja dah masak pun tak. Ni ketiga. Nang. Padu. Siapa lagi nak telefon? Okey. Ni sayur umbut campur ikan masin enggak? Umbut masin. Ikan apa ni? Okey guys. Ni menu kita yang keempat, ikan baung. Ikan baung guys. Tengoklah. Padulah kan ni baung ni. Palak dia dulu. Wangi guys. Mantap lah.
Ikan baung. Masih makannya? Ikan. Okey guys. Laut terkuning. Ni menu kita yang keempat. Nasi kalau Okey guys. Nak tuang biar Ini kita yang keempat. Ni rasa isi dia ni. Oh, padu lah. Oh. Ikan patin guys. Ikan patin. Palsu, memang mantap lah. Kau nak makan balak ni? Ikan apa tu? Oh, sedap ni guys. Balak Wangi guys. Dia tak makan. Okey, ni menu kita yang terakhir. Aku tahu. Oh, sultan guys. Ikan sultan. Padulah. Sama. Okey. Memang padu lah guys. Okey dah. Ke zaman nak campur ni Rana. Okey. Kita makan dulu guys. Makan. Makan dulu guys. Oh. Nak sige sedap ni. Okey, kita rasa kuah dia dulu guys. Oh jadi Kuah dia dulu. Mantap guys. Padu. Isi dah. Kita try dulu. Kita isi. Putih dia punya isi. Lembut lagi. Nah. Oh, kau kerja nak komandan. Buka batu. Nyonya gambar ke stage aja. Oh.